Saya ada seorang adik perempuan, Ustaz. Jadi percakapan saya dengan dia kadang-kadang nata, babi. Kadang-kadang saya cakap ni awak, nata babi ni. Saya cakap ni yang macam kasar sikit. Apa Bukan kasar sikit, itu maki. Kasar lain. Kasar lain. Kasar ni mengenai ayat-ayat yang tidak memaki. Jadi saya tanya apa? Pokoknya haram. Haram. Sebab saya kadang-kadang cakap dia kadang-kadang ada Kena beki. Tapi kalau orang kata ketat natas keru ni, itu bukan maki. Itu dialek orang Terengganu. Faham tak lagi? Parung mana? Parung jangan ambil orang sekaya, parung bodoh. Apa makna bodoh? Itu bukan maki. Faham? Itu makna nak khabar parung tu tidak ada iti. Faham tak lagi? Dan mungkin ke apa tu ramai orang patah ni. Mungkin tengok orang pameran motosikal. Dia balik bodoh. Apa dia balik bodoh? Bukan maki orang. Tak ada orang seorang esok pameran mu tipu aku kena lebong. Tak ada orang seorang apa tak? Itu balik bodoh bagi. Faham tak lagi? Jadi kalau maki bahasa Natan celaka itu gini, itu maki yang dilarang syarak. Yang Nabi kata la tasubuddi, jangan kamu maki ayam. Ayam tak boleh maki. Faham lagi? Jangan kata orang. Okey? Soalan seterusnya.